Nak travel tapi nampak kaya, inilah dia. Berapa harga saya tak pasti. Cuba tengok P5559. So ini check sekarang. Kenapa tak nak jual? Oh tak apa, kita nak jual. Kalau kamu tak nak, saya nak jual. Pergi check harga dia sekarang. Ini adalah LV passport holder. Nampak? Passport holder. Dalam ni korang boleh masukkan korang punya password. Masuk. Boleh letak korang punya IC, credit card. Lepas tu bila korang nak masuk dekat terminal KLIA tu kan, macam tu. So bag ni pula, passport holder ni cuma ada satu sahaja dalam showroom kita. Kita ada readykan installment plan untuk korang. Basically ni adalah LV yang paling murah yang ada dalam showroom kita. Harga berapa? Cuy, bukan LV paling murah tapi antara LV paling murah. Yang ini RM2,200 saja. Confirm original datang dengan entropy punya set. So kalau korang nak, screenshot dan DM saya sekarang sebab korang boleh tunjuk kat semua orang. Sorry, pasport saya ada nampak tak? Okay? Make sure Poyo is good.